kali ni aku nak buat part 2 ataupun series kedua balik kampung 40 km. So tolonglah kecap ramai-ramai. Kali ni aku bawa The Beast, mesin kedua aku. Lepas tu aku nak terus gerak lah. Kita mulakan dengan bismillah. Buka dulu seat bawah ni. Risau aku tadi rounded, jadi aku fokus dulu buat. Sebenarnya dia dah terlebih muatan ni. Setakat ni dia kukuh, nampak dia tambah button lagi kat sini. Okay, jadi aku akan tambah dengan pengikat ni. Okay, so dah siap. Jom kita bergerak merentas desa. Tapi kali ni aku akan ikut route Ulu Yam. Nak tengok lah, boleh tak aku berhenti lebih daripada 5 kali. Sebab terlalu dekat kan. Kampung aku terlalu dekat. Aku tahu jalan ni. Ini lah, aku dah nak sampai dekat checkpoint yang pertama. Boleh mana gila. Jadi aku rasa baru aku minit. Awak mana kan? Nak berita-rita. Dah keras lah saya. Kita terus naik Ulu Yam, jom. Abang gila tak lalu sini. Ini poin kedua aku berhenti. Sini kan? Point sini best juga. Kalau nak berhenti, ambil gambar. Kalau korang lalu Ulu Yam ni kan. Alhamdulillah bag aku semua masih selamat lagi. Tapi pagi-pagi memang best lah. Sini sejuk. Okey, jom sambung. Ini pun selamat juga dah berhenti. Aku dah sampai dekat, aku rasa penterian terakhir lah. Sama hari raya. Kita dah selamat sampai. Alhamdulillah.